Aku Aiman, murid tahun 5 Sekolah Kebahasaan Penang Tunggal. Aku bukanlah orang senang. Hadirku ke sekolah hanya menunggang motosikal. Bukan seperti rakanku yang lain, menaiki kereta atau dihantar dengan van. Mak selalu berpesan, belajarlah bersungguh-sungguh. Hanya dengan ilmu kita akan dipandang mulia. Aku mungkin bukan siapa-siapa, tapi cikgu selalu kata, anak yang baik adalah hadiah terbesar buat keluarga. Setiap hari, mak hantar aku dengan motosikal. Walaupun penat, mak tetap gigih demi aku. Aku tahu, mak penat bekerja siang malam. Aku mesti belajar bersungguh-sungguh supaya satu hari nanti aku dapat balas jasa mak. Cikgu-cikgu di sekolah ni pun banyak membantu. Aku bersyukur sangat. Aku tak boleh sia-siakan peluang ini. Aku akan buat yang terbaik untuk mak, untuk cikgu-cikgu dan untuk masa depanku. Dipersilakan ke hadapan untuk menerima sumbangan duit raya pada petang ini. Silakan. Terima kasih cikgu kerana selalu berkongsi rezeki dengan kami yang kurang berkemampuan ini. Semoga Syawal kali ini akan lebih bermakna buat kami. Ramadan mengajar kita erti kesabaran, keikhlasan dan kasih sayang. Apabila kita berkongsi rezeki, kita bukan sekadar memberi, namun kita juga menyebarkan kegembiraan. Semoga Ramadan kali ini membawa keberkatan dan hari raya dapat diraikan dengan penuh makna bersama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.